Yo, Ya. kenapa beli emas hari ni harga mahal, tapi bila nanti nak jual, harga dia jadi murah? Ini satu ilmu yang penting lah. Siapa-siapa yang nak belajar simpan emas, tuan-puan kena faham satu perkara. Ilmu tu kita panggil spread. Okay, spread ni tuan-puan adalah beza harga jual dan juga harga beli. Okay, let's say kita cakap macam ni. Okay, hari ni, berapa hari ni Cik Mentaki harga emas? 463. Okay, RM463 1 gram. Tu kalau tuan-puan beli. Tapi kalau tuan-puan jual hari ni, tuan-puan memang tak akan dapat dengan harga tersebut. Tuan-puan akan dapat kurang daripada harga tu, at least lah dalam 9% ke bawah. Jadi bila kita faham tentang spread ni, barulah kita akan realistik menyimpan. Yang mana kita beli emas hari ni, kita tak jual esok, kita tak jual lusa, kita tak akan jual tahun depan. Yang mana kita simpan emas ni dalam proses dia 3 tahun dan ke atas, barulah kita dapat keuntungan. Jadi majoriti yang rasa rugi simpan emas ni satu benda je, sebab dia tak faham pasal spread. Jadi spread ni beza harga jual dengan harga beli. Yang mana spread ni kalau dekat public gold hanya 9% ke bawah. Jadi kalau kita faham tentang spread, barulah kita simpan emas dengan hati yang tenang dan kita tak akan rugi bila kita menabung emas. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di public gold, boleh isi bet biru dekat bawah. Dapat sesuatu, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.